tetapi dia tidur tu dalam keadaan dia tidak dapatkan very good sleep. Maksudnya dia tidur tu bangun terletih lagi. Ataupun dia tidur tu dia berperang ke apa ke menyebabkan dia tidak dapat tidur berapa jam seeloknya. Bila bercakap tentang tidur, dia adalah depends. Maksudnya adalah ada orang tidur 4 jam cukup, ada orang 5 jam cukup, ada orang 6 jam. Basic, normal, biasanya 5 hingga 6 jam lah. Tetapi ada orang ni dia tidur 8 jam, tetapi dia tidur tu dalam keadaan dia tidak dapatkan very good sleep. Maksudnya dia tidur tu bangun terletih lagi. Ataupun dia tidur tu dia berperang ke apa ke menyebabkan dia tidak dapat rehat masuk dalam REM. REM deep sleep yang sepatutnya menyebabkan dia tak dapat. So, tidur kena betul-betul dalam keadaan yang betul, bukan tiba-tiba tertidur apa semua. Kena ready untuk tidur, untuk dia dapat very good sleep. Doktor, saya ada tengok boleh beli macam test kesuburan di Shopee. Itu betul ke doktor, memang wujud? Tak wujud. Bagi orang lelaki tidak ada test kesuburan macam tu. Kalau kita ambil suplemen Blackmore Zinc tu boleh membantu kesihatan kesuburan. Yep. Dia adalah salah satu juga untuk masalah kesuburan ni. Beberapa suplemen kena ambil, tidak semestinya Black Zinc. Antaranya adalah seperti zinc, magnesium, kalsium, vitamin D. Dia umpama macam ni. Antara suplemen ni yang biasa orang ambil adalah Profortil. Itu adalah merupakan one of the supplement. Tapi kena buy, you tidak boleh ambil macam tu je. Sebabnya macam ni, dalam membuat rawatan untuk kesuburan ni, sebab topik yang berbeza, dia adalah kita kena bagi pada patient sebagai doktor. Okay, saya kena ambil dulu apa you punya result semen analysis. Bila kita baca, okay, you better ambil Profortil ataupun Surbat Zinc. Surbat Zinc. Okay, you kena ambil dalam masa 6 bulan. Jangan miss. Selepas 6 bulan, kita akan repeat balik. Tengok balik you punya result suplemen. Dekat mana you punya problem. Sebab kena tengok pemantauan tu. Kalau you ambil, tak tahu you punya improvement tu. Sebab tu dia kena jumpa doktor juga. Minum air tongkat Ali bagus ke untuk penjagaan atau rawatan batin? Tongkat Ali memang ada kajian untuk menaikkan testosteron. Dia juga bagus. Nak minum air boleh, nak ambil kapsul boleh. One of the product saya yang saya buat adalah Him Coffee, supaya you all boleh minum hari-hari. Dia bukan kopi kuat. Kita ada halal, ada Sirim, ada UKM, ada USM, sebagainya kajian kita buat. Dan dia adalah bagus untuk you ambil setiap hari untuk dapatkan tongkat Ali itu tersebut. Okey, artifact ke zakat diurut dengan gamat? Tidak. Dia seperti saya bagi tahu tadi, kena faham tentang punca. Kalau tidak tahu tentang punca, kita urut hanya untuk melegakan sahaja. Kalau kita kata berharapkan bahawa dia akan keras, dia akan dapat perform, dia akan hilangkan mati pancuk awal, kena tahu punca dulu. Macam aging, betul. Itu adalah one of the urutan. Dia bagus adalah untuk, supaya macam aging tu adalah untuk mengurangkan rasa sensitif, terutamanya dekat bahagian kepala tu. Sebab kita dah, macam kita asah lah, supaya tidak terlalu, supaya kulit tu jadi lebih tebal sedikit. Maksud saya, bujang boleh minum Him Coffee ke? Boleh, tak ada masalah. Kalau single boleh ke minum doktor? Boleh, tak ada masalah. Dia bukanlah kopi, kata kopi kuat ke kopi yang memening kepala. Tidak. Dia adalah tongkat Ali, ubi jaga, guarana. Dia adalah lebih kepada suplemen kepada kesihatan lelaki. Ada penjual minyak, klaim kata minyak lintah dapat menambahkan saiz dan performance lelaki. Betul ke? Itulah seperti saya bagi tahu pada awal-awal tadi berkenaan dengan saya punya topik pada malam ini. Memang ramai kata minyak dok, minyak lintah, macam-macam minyak lah. Tetapi seperti saya bagi tahu, bagi mereka yang ada masalah secara psikologi sahaja akan nampak improvement. Tetapi kalau dia memang ada masalah dekat kolesterol, masalah testosteron, dia pakai apa minyak pun memang tak jadi. Dia umpama seperti enjin kereta rosak, tapi you gosok dekat badan kereta sahaja, tak jadi. Saya pernah baca komen TikTok, kalau kepala Zaka tu gelap, maknanya darah dah tak pump ke Zaka, betul ke? Tak juga. Sebab dia bergantung kepada genetik juga, warna kulit kita. Kalau memang dah kulit warna gelap, Zaka biasanya warna gelap. Dia tidaklah kata, kecuali memang betul-betul gelap.
betul-betul gelap, mungkin akan masalah dari segi peredaran darah. If kuat exercise, running, gym, boleh efek tak? Yes. Efek dari segi jantung dan juga dari segi muscle. Boleh, sebabnya apa sahaja senaman dia adalah bagus untuk melancarkan pengaliran darah.